Haris terkejut dan cuba menghentikannya, tetapi Aminah menegaskan kereta itu miliknya kerana sebahagian bayaran dibayar olehnya. Aminah terlalu sibuk menguruskan kafe sehingga kurang masa untuk melayan Zarif. Maira pula semakin menyukai perhatian yang diterimanya daripada Zarif dan mula muncul rasa ingin memiliki. Ruang, peluang, rasa dan keinginan itu akhirnya berubah menjadi kecurangan. Apakah yang telah berlaku dalam episod 2? Begini kisahnya. Iris terjaga dari tidur, turun ke tangga dan mencari Zarif. Aminah terkejut apabila Iris memaklumkan bahawa Zarif berada di situ. Aminah segera beredar pulang selepas Maira meyakinkan gambar yang ditunjukkan ialah gambar suntingan. Selepas Aminah beredar, Maira dan Zarif berbincang tentang gambar mereka yang pernah dirakam di Thailand. Maira menegur Zarif kerana tidak memaklumkan perkara itu lebih awal serta menegaskan bahawa dia tidak sepatutnya datang ke rumahnya. Zarif kemudian menceritakan perbualannya dengan ayah mentuanya yang meminta dia menceraikan Aminah. Zarif berjanji di hadapan ayah mentuanya bahawa dia akan berubah dan memperbaiki dirinya. Dia juga tidak mahu ayah mentuanya menyerahkan gambar lama itu kepada Aminah atau mencampuri urusan rumah tangganya. Zarif meyakinkan Maira agar tidak bimbang. Dia akan memperbetulkan keadaan dan berjanji tidak akan meninggalkannya. Dia juga mengatakan bahawa dia akan lebih berhati-hati dan tidak akan datang ke rumah Maira buat sementara waktu. Maira pula mempersoalkan kebimbangannya sendiri kerana, tidak seperti Aminah, hubungan mereka tidak terikat dengan akad nikah. Zarif kemudian mengungkit kisah lama, mempersoalkan sebab Maira tetap meneruskan hubungan itu, sedangkan sejak awal dia sudah mengetahui status Zarif sebagai suami orang. Zarif pulang dan memberi alasan dia berada di studio, namun Aminah tahu itu tidak benar kerana itulah tempat pertama yang diperiksa olehnya. Dia menyerahkan sekeping gambar tetapi Zarif menafikannya, menyindir bahawa ayah mentuanya mereka cerita dan gambar itu hanyalah suntingan. Zarif turut melarang Aminah menemui ayahnya dan bertegas akan berjumpa sendiri dengan ayah mentuanya. Aminah kemudian mengeluarkan 2 kondom yang ditemuinya dalam beg Zarif. Zarif mendakwa itu hanya gurauan rakan-rakan studio dan menegaskan mereka tidak memerlukannya. Zarif masuk bilik air dan menghubungi Maira. Tidak pasti sama ada Aminah menyedari wanita dalam gambar itu ialah Maira. Maira menyuruh Zarif meninggalkan Aminah, menegaskan dia sanggup kehilangan segalanya asalkan bersama Zarif, sambil mengingatkan kenyataan lama Zarif bahawa dia sudah tiada perasaan terhadap Aminah. Zarif menolak cadangan Maira, berpendapat belum masanya untuk melepaskan Aminah. Zarif dan Aminah kembali berbual dan dia menolak permintaan Aminah untuk turut sama berjumpa ayah mentuanya. Zarif sedikit tersindir dengan kata-kata Aminah yang seolah-olah mengungkit masalah kewangan studio, manakala Aminah menyindir bahawa ayahnya sepatutnya mengupah menantu sendiri untuk mengedit gambar. Keesokannya, Haris membuka pintu sehingga kaki Aminah terkehel akibat terjatuh. Ketika Aminah minta dibantu, Haris tidak memegangnya kerana mereka bukan muhrim dan masing-masing sudah ada pasangan. Aminah mengata tentang lelaki curang dan suka mencuba serta bergurau untuk membatalkan pesanan. Haris tetap membantu tetapi menolak Aminah menggunakan troli sehingga ke depan kafe. Di kafe, Maira membantu Aminah membalut kaki yang terkehel. Aminah berkongsi bahawa Zarif menyatakan gambar semalam hanyalah AI. Maira menyokong pendapat Zarif, tetapi terlepas cakap bahawa ayah Aminah sengaja memberi gambar itu untuk merosakkan perkahwinannya. Aminah hairan bagaimana Maira tahu, lalu Maira memberi alasan hanya meneka
kerana ayah Aminah pernah datang ke kafe. Tertunduk, Maira mendengar Aminah meluahkan bahawa dia lebih menyayangi Maira daripada ayah sendiri. Maira menyambung kerja, manakala Aminah menghubungi seseorang untuk menjemputnya. Di syarikat, Datuk Zaidi mengarahkan setiausaha membatalkan semua jadual kerja atas alasan urusan penting. Zarif gagal berjumpa ayah mentuanya, lalu menghubungi Maira supaya Aminah sentiasa berada di hadapannya dan dicegah daripada bertemu ayahnya. Maira mencari Aminah dan terkejut apabila staf memaklumkan dia telah keluar. Pura-pura bimbang, Maira menegur staf kerana membiarkan Aminah pergi dengan keadaan kaki yang cedera. Aminah berjumpa ayahnya mendesak identiti wanita dalam gambar. Ayahnya menjelaskan Zarif diberi peluang meninggalkannya, tetapi masih berjumpa wanita itu yang rapat dengan Aminah. Aminah menangis, sedih dan tidak percaya Maira adalah orang ketiga dalam rumah tangganya. Aminah imbas kembali malam dia di rumah Maira, menyedari petunjuk tentang Zarif, kasut yang diterbalikkan dan pewangi dalam rumah, semua kebiasaan Zarif. Datuk Zaidi memujuk Aminah pulang, tetapi dia tetap berpegang pada keputusannya untuk tidak balik rumah seperti diminta. Zarif risau jika Datuk Zaidi mendedahkan segalanya kepada Aminah. Maira memujuknya tinggalkan Aminah, rela kehilangan Aminah demi Zarif, tetapi Zarif enggan dan berjanji akan menguruskan semuanya. Datuk Zaidi sanggup naik teksi supaya Pak Isyam boleh menghantar Aminah pulang, tetapi Aminah enggan. Dia mahu Pak Isyam sampaikan bahawa dia belum bersedia balik, belum memaafkan kesilapan ayahnya yang pernah membuatnya hilang kasih sayang seorang ibu. Aminah juga membuang bungkusan ubat yang disediakan ayahnya ke tong sampah. Aminah dan Maira saling memerhati dari luar dan dalam kafe. Maira datang menyapa, terkejut melihat Aminah mengelap cermin kotor dengan lengan baju sambil menyindir hati yang sukar dibersihkan. Maira tersindir manakala Aminah pura-pura sakit kaki untuk menutup topik perbualan. Zarif datang ke rumah bapa mentuanya, memberi amaran agar tidak campur urusan rumah tangganya dan mengaku sanggup melakukan apa sahaja, termasuk tinggalkan Maira. Dia juga mengaku datang ke rumah Maira semalam untuk membincangkan pemutusan hubungan. Datuk Zaidi ketawa mendengar penjelasan itu, kemudian akur tidak akan campur urusan perkahwinan Zarif dan Aminah lagi. Aminah memberitahu Maira bahawa dia sudah berjumpa ayahnya, tetapi masih keliru dengan kata-katanya. Maira pula ingin tahu sama ada ayah Aminah mendedahkan identiti wanita dalam gambar, namun Aminah menjelaskan tiada jawapan diberi. Maira mempertahankan Zarif dan menegaskan dia bukan lelaki curang. Aminah kemudian mengungkit pengorbanannya terhadap Maira dan mempersoalkan mengapa Maira menyebelahi Zarif. Hakikatnya, Aminah sudah tahu Maira ialah orang ketiga dalam rumah tangganya, namun tetap berpura-pura meminta bantuannya mencari wanita tersebut. Perkenalan Maira dan Zarif bermula apabila Aminah pulang dari Singapura dan memperkenalkan Zarif sebagai kawannya. Hubungan Aminah dan Zarif kemudian membawa mereka ke jenjang pelamin, namun sikap Aminah yang semakin berdikari membuatkan Zarif menjauh dan lebih kerap meluangkan masa dengan Maira. Apakah yang telah berlaku dalam episod 3? Begini kisahnya. Zarif mempersoalkan tindakan Aminah berjumpa ayahnya. Aminah hairan kerana Maira memberitahu hal itu, tetapi tidak tentang kakinya yang sakit. Aminah menetapkan syarat supaya ayahnya tidak masuk campur. Zarif tidak boleh terlalu sibuk. Zarif akur menangguhkan tugasan luar bandar dan berjanji menjaga isterinya. Iris merajuk kerana Maira tidak menjemputnya dari sekolah bersama Zarif. Iris mencadangkan tinggal di rumah Aminah supaya boleh berjumpa Zarif bila-bila masa.
Maira berjanji akan mendapatkan Zarif. Lebih menyedihkan, Maira seolah-olah mendidik Iris untuk utamakan diri sendiri tanpa peduli perasaan Aminah. Aminah pura-pura tidur sementara Zarif meluahkan rasa sayang. Dia sedar Zarif turun untuk angkat panggilan daripada Maira dan cuba mencuri dengar perbualan mereka. Dalam telefon, Maira menipu Iris kononnya tidak mahu tidur untuk jumpa Zarif. Zarif marah menasihati Maira bersabar dan sedar hubungan mereka boleh mendedahkan Maira kepada risiko dipecat. Maira hanya mahu Zarif dan mengugut akan beritahu Aminah sekiranya dia enggan menikahinya. Ugutan itu mendorong Zarif segera mengambil kunci dan ke rumah Maira. Aminah mengekori Zarif dan menyedari dia sengaja memarkir kereta jauh dari rumah Maira. Hilang sabar, Aminah memecahkan cermin kereta Zarif dengan besi. Haris terkejut dan cuba menghentikannya, tetapi Aminah menegaskan kereta itu miliknya kerana sebahagian bayaran dibayar olehnya. Haris terdiam, tertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang berlaku. Selepas bersama Maira, Zarif pulang ke rumah. Maira cuba menghalangnya tetapi gagal, hanya diam memerhatikan Zarif. Zarif merasa seronok curang, menikmati sesuatu yang bukan haknya. Tiba di kereta, Zarif terkejut melihat cermin keretanya dan bertanya kepada Haris sama ada dia melihat pelaku, malah menuduh Haris. Haris menjelaskan dia mengenali Zarif sebagai lelaki di kafe Aminah sekaligus memberi petunjuk tentang tindakan Aminah. Bimbang rahsia kecurangannya terbongkar, Zarif tidak bertanya lanjut dan terus beredar ke keretanya. Keesokan paginya, Aminah berpura-pura terkejut melihat cermin kereta Zarif dan mencadangkan buat laporan polis, tetapi Zarif menolak dengan alasan CCTV rosak. Aminah mengata semuanya sebagai balasan kerana Zarif keluar tanpa memaklumkan padanya. Zarif berniat meminjam kereta Aminah, tetapi ditolak dan disuruh naik e-hailing seperti Maira. Zarif terkejut manakala Aminah puas hati kerana berjaya mempermainkannya. Haris dan Aminah terserempak di parkir. Aminah berniat memanjangkan kontrak kerjasama kerana Haris tidak buat laporan polis. Haris memberi nasihat tentang memahami lelaki dan berterus terang dengan suami. Haris menolak Aminah ke kafe dengan troli dan Aminah memuji kebaikannya, membelikan minuman serta mengakui Haris berjaya membuatnya tersenyum. Di ruang penyimpanan, Maira pujuk Zarif jemput Iris, tetapi dia menolak kerana kereta rosak dan Aminah tidak meminjamkan kereta. Maira menuduh ayah Aminah merosakkan kereta, tetapi Zarif menafikan. Maira bimbang rahsia mereka terbongkar dan terkejut melihat Aminah di depan pintu. Aminah berpura alasan ambil sesuatu dan menyuruh Maira buat invoice yang belum pernah dibuatnya. Maira bingung kerana tidak pandai buat invoice dan cuba minta bantuan Aminah, tetapi ditolak kerana itu tanggungjawab pengurus kedai seperti cawangan lain. Aminah yakin Maira mampu mengendalikan tugas itu, lalu balik awal untuk temu janji, makan tengah hari dan menyerahkan penutupan kedai kepada Maira yang kelihatan serabut. Zarif menguruskan kereta di bengkel, tetapi transaksi kad kredit ditolak dan deposit untuk baiki kereta gagal dibayar. Zarif berkali-kali cuba menghubungi Aminah, tetapi panggilannya sengaja diabaikan sementara Aminah berada di Tasik berbual dengan ayahnya. Aminah dan Datuk Zaidi berbual panjang. Ayahnya risau tindakan Aminah berbahaya dan mahu dia pulang, tetapi Aminah enggan kerana wanita yang dicurangi tidak patut dipijak. Dia nekat mahu Zarif dan Maira merasai sakit dua kali ganda seperti dialaminya. Datuk Zaidi mahu Aminah pulang selepas semuanya selesai dan mengakui dirinya sedang sakit. Seterusnya, Iris merengek mahukan Zarif dan terus menghubunginya, tetapi panggilan masuk ke peti suara membuatkan Iris semakin merajuk. Maira pula jelas sangat tertekan dengan situasi itu. Zarif menolak panggilan Maira ketika tiba di depan rumah
dan memadam mesejnya sebelum masuk. Maira tetap berusaha menghubungi Zarif walaupun ditolak berkali-kali. Zarif memandang Aminah yang makan di meja, sementara Aminah berpura-pura tidak tahu kecurangannya. Dia dengar keluhan Zarif tentang kad kredit dan deposit kereta, lalu beri alasan sibuk di kafe, bateri telefon habis, menonton wayang, dan urut kaki. Aminah naik ke atas, menyuruh Zarif kemas meja dan pesan makanan jika lapar, kerana dia tidak masak malam itu. Aminah menghubungi Maira dan teringat janji lama selepas kematian ibunya bahawa Maira akan sentiasa menjaganya. Maira tidak menunaikan janji itu, memilih kerja dan berkahwin, sambil menegaskan dia malu bergantung pada Aminah. Aminah menyoal sama ada Maira sudah hilang rasa malu, dan apabila Maira cuba bertanya maksudnya, Aminah minta dia abaikan dan menutup panggilan. Maira termenung selepas panggilan Aminah, menegaskan dia tiada niat merampas suami Aminah, tetapi Iris memerlukan ayah. Dia teringat perbualan Iris yang lebih menyukai Zarif dan ingin Zarif ikut jika pindah rumah. Nekat memenuhi keinginan Iris, Maira memasukkan Iris ke dalam bekas berisi air, sengaja buat dia demam supaya Zarif datang ke rumah. Zarif memujuk Aminah membayar tunggakan kad kredit dengan alasan susah menghantar Maira dan Iris. Aminah menyedarkan Zarif bahawa Iris bukan anak mereka dan Maira bukan isterinya, sambil mengingatkan bayaran sewa rumah, deposit dan kelas tuition Iris yang ditanggungnya. Zarif cuba menggoda Aminah tetapi dia mengelak dan panggilan telefon dari Maira menghentikan rancangan Zarif malam itu. Bunyi lonceng rumah membuat Maira tersenyum, tetapi dia terkejut membuka pintu melihat Aminah datang bersama Zarif. Aminah menjaga Iris dan memberinya minum, lalu terkejut bila Iris mengaku Maira memaksanya masuk ke dalam bekas berisi air untuk memancing kehadiran Zarif. Maira bertengkar dengan Zarif di tingkat bawah kerana Zarif mengajak Aminah. Alasan Zarif Aminah sudah mula persoal hubungannya dengan Iris dan Maira. Tidak sanggup jujur, Zarif akur bila Maira mahu putus. Maira membatalkan niat dedahkan hubungan mereka selepas melihat Aminah tertidur di sisi katil Iris. Zarif mengejutkan Aminah untuk pulang. Aminah mencadangkan bawa Iris bersama, tetapi Zarif menolak. Iris ada ibu kandung. Aminah berbual dengan ayahnya. Ayahnya mengatakan kemungkinan Zarif tergoda dengan Maira dan tidak menolak Maira yang bersalah. Aminah cuba mencerna andaian itu. Maira memohon maaf kerana menyebabkan Iris demam, namun Iris masih mencari Zarif. Dia menghubungi neneknya untuk menghantar Iris pulang sempena cuti. Dia tidak ikut kerana mahu mengejar kebahagiaan. Nenek Embun menegurnya agar tidak mencari bahagia atas tangisan orang lain dan mengingatkan kisah Rashid. Zarif membantu Aminah di kafe, membuat Aminah teringat kata ayahnya tentang Zarif yang lemah dan mudah dimanipulasi Maira. Di store, Zarif mengatakan Aminah masih terlalu berdikari dan sukar menerima bantuan suami. Aminah membalas, Zarif jarang ada di sisinya, jadi dia terpaksa berdikari. Zarif berjanji akan lebih meluangkan masa, lalu cuba merapatkan wajahnya. Aminah cepat mengambil gambar mereka dan memuat naik ke media sosial. Maira bercuti kerja dan menatap gambar Aminah Zarif dengan marah, mengaku bukan cemburu tetapi sunyi. Dia teringat setahun selepas Aminah dan Zarif berkahwin, dia bercerai. Zarif memujinya dan menyalahkan bekas suaminya sambil meluahkan Aminah terlalu berdikari. Maira hadir saat Zarif merasa perlu dan kenangan itu meyakinkannya hubungan mereka bukan silap, mereka saling memerlukan. Mood Aminah semakin baik. Dia memesan cendawan dari Haris yang bersyukur rumah tangganya stabil. Haris menasihatinya mempertahankan perkahwinan selagi mampu kerana akad nikah mahal dan mengatakan perselisihan kecil itu biasa. Aminah dan Zarif berbual dari hati ke hati. Zarif melayannya dengan baik, mengaku dirinya lelaki pengecut
dan meminta Aminah menghukumnya, tetapi jangan meninggalkan dia. Dia berjanji mahu berubah menjadi suami terbaik, membuat Aminah terharu. Strategi Zarif berjaya. Aminah membayar kad kreditnya dan Zarif puas dapat menanggung kos pembaikan kereta. Aminah berbual dengan Datuk Zaidi yang terkejut dia memberi peluang kedua kepada Zarif. Aminah menyalahkan Maira atas kecurangan suaminya dan tidak boleh memecatnya kerana sebahagian saham atas nama Maira. Dia perlu mendapatkannya semula dulu. Datuk Zaidi menasihatinya berfikir dua kali sebelum memaafkan Zarif, ragu sama ada Zarif masih menyayanginya. Aminah dan Zarif menikmati makan malam romantik. Zarif berjanji sentiasa di sisi, akan membalas panggilan Aminah dan menolak semua kerja luar kawasan demi dirinya. Iris dijemput pulang ke kampung. Maira bimbang kejadian mandi air sejuk berulang. Iris awalnya enggan, namun setuju selepas Maira berjanji akan menjemputnya nanti bersama Zarif dan memastikan Zarif sentiasa ada dengan mereka. Perbualan Isyam dan Datuk Zaidi mendedahkan tujuan sebenar Datuk Zaidi mendekati Aminah. Dia memerlukan hak mengundi Aminah untuk meluluskan resolusi syarikat. Datuk Zaidi menunggu waktu sesuai saat hati Aminah benar-benar hancur kerana bimbang Aminah menjauh jika tahu dan menganggap ayahnya muncul demi kepentingan. Di kafe, Maira menyediakan minuman untuk Zarif sambil menggoda, bertanya jika dia tidak merindukan dirinya. Zarif jelas tidak selesa dan terbatuk saat mendengar suara Aminah. Selepas tahu Iris dihantar pulang ke kampung, Aminah menyerahkan tugas menutup kafe kepada Maira. Di luar kafe, Aminah meminta pendapat Haris tentang pergaduhan rumah tangga. Haris berkata, jika memilih memaafkan, jangan mengungkit lagi kesilapan. Tetapi jika tidak mampu memaafkan, lepaskan dan biarkan dia pergi. Maira terus cuba mendekati Zarif. Aminah sengaja membiarkannya mendengar dia menyiapkan hidangan istimewa untuk Zarif. Maira menahan cemburu melihat kemesraan mereka dan bertekad tidak akan membiarkan Zarif meninggalkannya begitu saja. Sambil menyiapkan makan malam, Aminah mengurus stok kedai dan mendesak Haris mencari salmon untuk kafe. Perbualan terhenti apabila Maira muncul di pintu, memberi alasan sunyi tiada teman makan, lalu masuk tanpa dipersilakan. Haris meneruskan perbualan dengan bingkai gambar isterinya, seolah-olah isterinya masih di hadapannya. Maira datang ke rumah Aminah tanpa menyiapkan penutupan kedai, katanya akan sambung kemudian. Mereka saling menyindir sambil berpura-pura tidak faham. Ketika Aminah ke dapur, Maira mengambil peluang menggoda Zarif, namun Zarif mengelak. Maira cuba mengungkit kenangan lama hingga menangis bila Zarif tidak terkesan lalu beredar. Aminah dan Zarif meneruskan makan berdua. Tidak lama kemudian, Zarif meminta izin keluar. Kononnya ada janji temu dengan kawan-kawan lelaki. Nek Embun berbual dengan Iris dan terkejut mendengar Zarif sering datang ke rumah menemani Maira tanpa Aminah. Haris menghubungi Aminah untuk kepastian stok salmon dan terkejut apabila Aminah tiba-tiba marah. Dia berjanji akan menghantar 1 kotak salmon esok. Maira serabut menutup kafe dan terkejut bila Zarif muncul. Dia sengaja memerangkap Zarif masuk ke stor dan memilih lokasi depan CCTV untuk bermesra. Aminah melihat aksi mereka melalui telefon, lalu sangat marah. Malam itu dia berjanji tidak lagi memaafkan Zarif dan Maira dan bertekad menghancurkan mereka berdua.